Sampai rumah tu, kita tengok dia dah kat luar rumah. Tapi dia jenis, kau faham tak? Muka dia relax, tak takut langsung. Kita masuk tengok dapur kan. Tengok dapur dia berselerak mat dapur dia. So polis pun datang check. Dia tengok keadaan rumah semua ni, dia tengok semua lah, dia tengok. Polis dah keluar, borak dengan kita orang. Polis tu cakap, benda-benda macam ni bukan dalam bidang kami ni kan. Cakap, kenapa pula? Ni macam benda-benda lain ni. Tunggu apa lagi, mai dengar Kopi Talk Studio. Kopi Talk Studio. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Ya, Assalamualaikum dan selamat kembali lagi dengan kita. Saya Wan. Saya Wan. Kita bertukar pula. Saya Hussein. Okay. Ya, macam korang tengok di episod lepas, yang tadi tu kita bagi tadi tengok. Macam biasa, kau kena letak. Okay, nanti kita letak je. Nanti aku letak. So, ini kita sambung lagi. Bab seram. Kisah seram daripada Abang Hussein Barak. Ya, betul. Okay. So kisah seram ni berlaku dekat hostel. Hostel. So tempat kerja aku ni dulu ada hostel. Okay. Ada bagi hostel kan. So yang berlaku kat hostel ni, time tu budak-budak perempuan duduk kat hostel tu. Okay. Okay. Dia cerita time tu aku kerja. Aku tu belum naik manager lagi. Aku masih crew leader lah. Okay. Malam tu, malam Jumaat tak silap aku. Malam Jumaat. Time tu dah pukul 11 lebih malam lah time tu. So aku nak balik pukul 12 time tu. Bila masuk 11.30, bos aku call. Bukan bos aku bagi tahu yang dekat hostel tu macam ada gangguan. Macam ada macam rumah lah, lebih kurang macam tu. So dia arrangekan manager aku, seorang budak lelaki, member aku dengan seorang budak perempuan untuk pergi hostel tu. Okay, so kita stop jap. Patah balik lagi Okay. Patah balik ke hostel tu. Sebelum ni 5 orang budak perempuan duduk. 5 orang. Okay. 5 orang. Okay. Diorang macam mana? Diorang datang sini, diorang pada negeri lain. Datang sini nak kerja. Lepas tu pergi hostel. Okay. Ada yang cerita, diorang bila duduk hostel tu, tak sampai seminggu, ramai yang dah berhenti. Sebab kena kacau. Dekat tempat kerja dia selalu mengadu kan. Malam-malam dia dengar bunyi ni, malam dia dengar bunyi tu. Ada seorang budak perempuan ni, dia nampak kelipat tu. Tu dia terus berhenti tu besok. Faham tak? Okay. Dia nampak, dia terus berhenti, takut. Wish kau betul hostel ni. Lepas tu, bila dah ramai berhenti, betul tengah seorang lah yang duduk. Betul tengah seorang lah. Yang seorang tu dia tahan sampai seminggu tu, seorang dia duduk hostel tu. Berani pula dia. Dia memang jenis solat tak tinggal, mengaji, faham tak? Okay. So dia macam tak kisah benda-benda macam tu kan. So dah tinggal dia seorang. Okay, kita sambung balik kejadian tadi Okay, cantik. Kita boleh flashback kejap. Betul macam movie ada susun. Patut ada berhenti dulu. Kita sambung balik Time tu kita orang pergi naik satu kereta lah. So manager aku dengan budak lelaki tu dengan budak perempuan tu kan. Okay. So 4 orang pergi kat hostel tu. So bila pergi tu, dalam perjalanan aku terfikir, betul ke perompak kan? Mungkin ya ke perompak kan? Lepas tu manager aku cakap, tantah hantu kan. Cantik Aku macam tu pula. Padahal kita nak dengar cerita-cerita budak-budak ni kan. Okay. Sampai rumah tu, kita tengok dia dah kat luar rumah. Tapi dia jenis, kau faham tak? Muka dia relax, tak takut langsung. Aku pelik lah gitu. Alah, dia macam relax kan. Padahal tadi dia call, bos aku cakap dia dah menangis lah semua kan. Dia datang dia duduk depan tu macam relax, tunggu kita orang. Kau faham tak? Okay. Dah keluar kereta, tanya lah, kenapa? Kat dalam lah, dia kata kan. Kat dalam macam betul-betul relax, saya takut ke apa. Aku pergi masuk, aku dengan manager aku masuk kan. Terus masuk. Sebelum nak masuk rumah tu, tingkat bilik depan tu dah berderai habis lah, jatuh kat lantai kan. Tu masuk tengok dapur kan. Tengok dapur dia berselerak mat dapur dia. Tingkat pecah, pinggan mangkuk semua terbalik-balik kat lantai. Astagfirullah. Kau faham tak? Okay. Lepas tu aku pusing lah tengok toilet. Tengok toilet, tingkap toilet pun pecah. Tingkap toilet atas,
Dia tinggi tingkat udara tu kan. Dia tinggi tapi pecah. Tu fikir takkan budak ni yang balik, budak ni yang buat kacau kan. Budak ni sesaja kan. okay. Nak attention seekers ke apa kan. Okay, faham. Tapi tak logik kan sebab benda tinggi ke tahu tak. Kalau dia nak baling apa kan. Padahal perempuan kan. Tu tengok satu bilik. Setiap bilik belakang ada tingkat pecah. Bilik tengah pun ada tingkat pecah. Okay. Tu dah jadi pelik kan tu. Lepas tu nak cek belakang rumah. Nak pergi cek belakang rumah. Jangan takut tutup rumah. Tahu. Aku terkejut kan tengok. Aku cek belakang, nak pergi cek belakang rumah, kunci tak ada time tu. Tanya dia, kunci mana nak pergi tengok lorong belakang ni kan. Tak ada. Lepas dah aku dengan manager aku, pusing lah. Keluar, pusing pergi belakang. Okay. Jauh. Pergi belakang lorong jauh. Masa pergi tu tengok kan. Tengok macam ada orang ke, ada orang kat semak belakang tu ke apa kan. Sebab belakang rumah dia bukan rumah. Rumah dia macam ada penuh TMB, lepas tu semua semak. Okay, faham tak? faham. Okay. So check lah, nak pergi check tengok kan. Ada orang ke tak ada orang kan. Pergi tengok pusing-pusing. Cek keliling tak ada. Tu manager aku cakap, dah jom gerak lah. So, masa nak gerak ke depan balik tu, tengah jalan manager aku macam berhenti di pandang belakang. Tanya dia, asal? Tahu lah. Aku rasa macam dia tengok bunyi dia kan. Okay. Tu aku macam tengok balik, tak ada ni kot. Tu dia macam tak ada kot. Pergi depan balik, polis dah sampai. So bos aku dia call polis, suruh datang tengok sekali rumah tu. Okay, faham. Takut dia perompak ke apa. Takut dia perompak ke apa kan. So polis pun datang, check. Dia tengok keadaan rumah semua ni, dia tengok semua lah, dia tengok. Aku dah hati dah fikir, ni bukan perompak ni kan, ni benda-benda lain ni kan. Sekali dah polis dah settle check. Polis datang 3 orang kan tu. Okay. Polis dah keluar, bawa kita orang. Polis tu cakap, benda-benda macam ni bukan dalam bidang kami ni kan. Cakap, kenapa pula? Ni macam benda-benda lain ni. Kesan-kesan perompak, nak kata orang kesan-kesan orang pecah rumah semua tak ada. Okay. Faham. Kat situ. So aku dalam hati memang aku syak, ni benda bukan-bukan ni kan. Yang tu dia kuasa ni kan. Tu polis tu pun cakap, seloknya kamu pergilah cari ustaz ke apa kan. Suruh tengok rumah ni. So macam budak perempuan yang ni, kamu bawa lah dia pergi tempat lain dulu kan. Bahaya kan. Okay, 4 polis tu gerak. Ui, macam tu je polis tu Dia gerak. Ui, lepas tangan tau. Dia tak tunggu kita orang apa, dia tu gerak. Push. Aku rasa mungkin polis tu pun dia takut apa jadi. Dia tak nak ambil risiko. Sebab kalau kau ada time tu, kau sini tengok pun kau sini terus otak kau fikir ni bukan pecah rumah. Lain. Faham tak? Faham. Lepas tu polis dah gerak, kita pun macam okay lah, tak apalah. Bawa dia ni pergi tempat kerja kan. Lepas tu nanti apa-apa hal, kalau budak dah balik kan adalah boleh teman dia, tak boleh tumpang tidur rumah budak lain kan. Macam tu lah. Okay, so siap kunci pintu kan. Budak-budak ni nak yang budak perempuan yang hostel ni, dia ambil barang-barang dia, handphone dia semua dompet, dia keluar. Okay, kita cepat sikit kan. Cepat sikit kunci pintu. Lepas tu perempuan ni yang kita bawa tu, dia tak sedap hati semula kata. Dia rasa macam tak sedap badan. Faham tak? Okay. Okay ni. Okay kot. Macam dah tak sedap badan kan. Lepas tu dia suruh cepat. So kita pun cepatlah kan. Benda seorang dah tak sedap hati. Sekali member tu dah kunci pintu. Dia dah datang kita orang kat kereta, pap dia boleh cakap, ada barang tinggal lah. Astagfirullah. Member yang perempuan ni dah buka pintu kereta nak masuk lah. Sekali dia pergi, dia buka pintu rumah balik, member terus kena rasuk. Member yang dekat ni. Mana yang budak perempuan yang ikut tadi tu? Dah kena rasuk. Habis, madam. Lagi sekali. Tu kena rasuk. Apa lagi member aku yang seorang yang lelaki tu, terus sumbat dia dalam kereta, tutup pintu. Kejap. So maknanya korang berhimpit ke ataupun dia seorang-seorang dalam kereta? Time tu dia seorang-seorang dalam kereta lah. Kita dah masukkan dia, terus tutup pintu. Faham tak? Okay, faham. Tu cakap Nabi cepat sikit dah kunci balik pintu tu semua kan. Dah kunci, pak datang kita orang. So macam mana nak buat macam mana kan. Tu tengah fikir yang manager aku tengah call bos kan. Cakap macam mana kan. So aku pandang lah kat rumah tu. Kat rumah time tu lampu dapur je buka. Okay. Lampu depan semua tutup. So memang sama-sama lah kan. Lagi tengah tengok, sap aku nampak kelibat. Macam lalu. Macam kelibat tu kan. Dan member aku seorang ni, dia kata, macam ada benda dekat atas bumbung rumah. Kau faham tak? Okay.
Aku macam, weh, dia macam ni kan dalam Cina kan. Bukan dia kat aku nak balik ni. Okay. Dia yang pelik tu, jiran-jiran tak dengar tau. Kita orang tengah kecoh, member aku dah mengacau Dah, habis okey. kan. Pusing kan. Dah mengelai. Benda dalam kereta pun, dalam kereta dia jerit kuat. Tapi bila kat luar kita dengar agak kan. Dengar betul. Lepas tu kita orang tengah wara lagi betul tak? Jiran-jiran seorang pun tak keluar. Macam tak ada apa kata orang. Oh, okey. Tu kita orang pelik tu. Tu lama sikit tu. Bos aku hantar seorang manager perempuan kan. So bawa kereta bawa yang budak perempuan hostel ni. Okey. Faham tak? So nanti yang kena rasuk tu member aku bawa kereta. Aku dengan member aku seorang, manager aku bawa kereta. Member aku seorang lagi tu pegang budak perempuan tu. Budak perempuan tu dah lah badan besar baik. Okey. Dia bukan besar-besar biasa. Okey, faham. Okay, kau bayangkan perempuan kalau kena rasuk, kekuatan dia 10 lelaki. Tapi dia besar. Itu keding. Dia Dia besar. sedar. Ni kalau yang besarnya 20 orang mat. Macam mana siap kau yang bawa kereta tentu? Tak, manager aku. So kau Kat yang belakang tahan dia. member aku. Aku macam mana tahan. Member aku dah grip-grip. Betul lah, dia bukan boleh sedar pun kan. Betul lah. Dah grip lah. Okay. Ni kita kira manager perempuan dah sampai Dia dah collect budak perempuan yang hostel ni. So kita orang dalam kereta ni kan. Okay, masa perjalanan nak ke tempat kerja aku balik kat store aku. Okey. Yang manager perempuan tu kan bawa budak perempuan tu kan. Okey. Yang hostel tu kan. Okay, dia bawa. Dalam perjalanan tu, member tu pula kena rasuk. Astagfirullahalazim. Tak ngam. Dua orang kena rasuk satu masa eh. Dua orang kena rasuk. Oh satu masa, shit. Tak yang kat dia orang tu okey lah. Yang dia orang selamat lelaki. Yang seorang lagi tu. Yang manager perempuan itu. Manager perempuan tu, kau faham tak? Dia dah menangis sama kereta tu. Dia takut sangat. Allahu akbar. Macam Dah lah mana? seorang mat. Allahu akbar. Kau Aku tak dia boleh macam belah aku tak kisah. Aku bila fikir balik yang belah sana tu kan. Wih seram kan. Kau tak bawa kereta, member tengah macam sebelah. Kau nak buat apa aku? Macam korang nak buat apa? Kau kena macam tu. Okey. Lepas tu macam mana kisah dia lepas tu? On the way ke store tu. Kalau dia dah store, sampai je store, bos aku keluar. Terus suruh tutup pagar kan. Tutup pagar. So kita yang lain tu minta jasa baik customer untuk gerak kan. Okay. So dia nak panggil ustaz ke apa dan tu kan. Kebetulan ada customer ni pandai berubat. Okey. Dalam tu dia tanya kan, kenapa ni dek kan? Ni bang kena rasuk daripada sana ni kan. Tak apa bawa masuk dalam bilik, ada satu bilik parti kan. Okey. So kat situ dia orang rukiah ke apa tak tahu kat situ ada buat. Tapi yang penting aku balik pukul 5 pagi macam tu. Oh kau tak buat hati tu lah balik 5 pagi tu. Aku tak buat hati aku balik sampai 5:30 pagi 5 pagi macam tu kan. Kamu. Lama Sebab siap. ya kita nak kena pegang dia. Betul. Tu kan nak dia sudah sampai kan 2 orang kena sekali kan. Tu yang sakit Yeah. Orang kena. So maknanya bilik tu menjadi saksi lah. Dan bilik tu masih ada sampai sekarang kan. Bilik tu ada bilik tu. Okey, bilik tu menjadi saksi. Okey, aku kena tak boleh pakai bilik tu. Aku rasa aku tahu bilik mana satu ni. Oh, okey. Dan bila dah settle lu macam mana? Terus settle tu macam budak perempuan yang hostel tu, mak ayah dia datang lah. Okey. Mak ayah dia datang, bawa dia balik lah. Yang seorang lagi tu, dari elok, dia balik. Oh. Budak-budak ni hantar dia balik kan. Okey, yang dah ada balik. Uish, Okey. letak dia. Lepas budak perempuan yang duduk hostel tu, budak lelaki pula duduk tau. Hei. Oh, okey. Oish. Sebab hostel tu kita ada kontrak 6 bulan ke setahun tak ingat lah. Kurang macam tu lah. Tapi budak-budak perempuan tu duduk baru sebulan. Oh, okey panjang lagi lah kontrak dia. So kontrak dia lagi tapi tak ada orang duduk kan. So macam membazir lah. So ada seorang abang ni kan. Abang ni dia offer kan nak duduk hostel tu. Tu dah ajak budak-budak ni mana yang nak duduk sekali dengan kat hostel tu kan. Teman-teman dia apa kan. So 3 orang lah yang confirm duduk hostel tu. Tapi kau bayangkan lepas kejadian tu rumah tu tak ada siapa pergi rumah tu lagi tau. Kan pegang mangkuk berselerak semua Okey. kan. Tak ada siapa pergi rumah tu. Uish, okey. So brother tu, abang tu dia pergi rumah tu seorang, dia sendiri yang kemas rumah tu. Dia seorang-seorang. Lepas isyak macam tu. Lepas isyak malam pun tu. malam siang. Oh, yeah. Ni siang. Dia ajak aku, Barak, jom lah teman aku. Aku kena kerja pagi. Malam tu dia nak pergi hostel tu nak kemas kan. Sebab dia nak duduk. Hostel tu berselerak. Jom lah Barak. Ni aku macam, wish, nak pergi
Seram lah. Okay, betul. Faham. Tapi aku memang nak pergi. Aha. Tapi dah tidur kan, tak ada apa-apa lah. Okay. Aku selamat kasi sebab aku tidur. Okay. Bapak berani siap berada tu. Itu lah tu. Yeah. Lepas tu, masa dia duduk. Okay, lepas tu lepas dia dah kemas-kemas semua tu, dah kemas orang. Dia masuk barang dia, baru lagi dua orang tu datang kan. Duduk sekali. So budak-budak situ je, faham tak? Duduk sekali rumah tu. Dia cakap lepas dalam 2-3 hari dia duduk rumah tu, time tu budak ni kerja malam. Dia kat rumah seorang tu. So bilik dia bilik belakang. Yang ada orang gitu berkepit bilik depan. So bilik tengah tak ada orang. Okay. Brother yang masuk awal-awal tadi tu dia duduk bilik paling belakang. Belakang sekali. Wah, berani betul. Bilik belakang, dapur, toilet. Lepas tu bilik tengah, bilik depan. Okay. Masa dia duduk seorang tu kat bilik tu, dia dengar macam dalam bilik tengah tu ada bunyi orang kucing-kucing katil. Katil dah berdeka pula. Oh, okay. Man, bunyi kalau berdeka macam mana kan. So dia pergi, dia buka pintu, dia tengok. Lama dia kata. Dia buka, dia tengok 5 minit kan. Jadi kalau dalam 3 ke 5 minit kan, dia tengok. Tak ada bunyi. Dia tutup pintu, pergi balik bilik, bunyi balik. Oh yeah. Uish. Oi, berani now. Dia berani. Ui, Dia makop dia tinggi. orang lama memang macam tu sikit kan. Oh, dah tua lah. Tu lah, 80 lebih umur dia. Oh, okay, faham. No wonder lah. Tapi itulah, berani juga tu. Berani. Oh, gila apa. Lepas tu, dia cakap macam benda yang sama kan. Dia seorang rumah malam tu. Aha. Dia tengah duduk bilik, kat toilet, dia tiba shower terbuka sendiri. Astagfirullah. Dia datang dia tutup. Dia tutup. Dia lepak dalam bilik. Mengari bunyi tu kan. Dia tengok terbuka lagi air. Dia tutup lagi. Oh yeah. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Lepas tu kebanyakan yang budak-budak yang bilik depan tu, dia kata diorang selalu nampak kelibat lah. Oh, dia nampak kelibat. Nampak kelibat. Dekat dalam rumah ha? Dalam rumah. Oh, damn. Kadang bila macam mana? Dia seorang-seorang kat rumah, even pagi pun kena kacau ada orang. Pagi pun kena. Pagi pun kena kacau kak. Ui, gila. Okay. Macam kena kacau. Dia kata kena kacau pagi tu standard bunyi shower. Faham tak? Shower dekat. Pada rumah seorang ni. Bunyi ketuk-ketuk dia dengar. Pagi pun kena kau faham tak? Oh shit. Okay, faham. Lepas tu dah lama sikit tu, ada seorang tau. Orang Sabah, budak Sabah. Aha. Dia minta kerja sini, tu duduk hostel lah kan. Budak Okay. Sabah. Budak Sabah tu memang jenis pemalih tau. Nak mandi malih semua malih. Okay. Kau faham lah kalau rumah macam tu. Kalau kau jadi malam mandi semua, lagi benda suka kacau betul lah. Betul. Ni kalau boleh memang 2 hari sekali mandi kan budak. Astagfirullahaladzim, teruk now. Dia punya teruk tu. Okay. Lepas tu dia seorang-seorang kat rumah petang. Kat rumah tu ada macam meja plastik tu faham tak? Untuk diorang makan dengan mamai. Bujang biasa kan. Lepas tu dia tengah baring kat ruang tamu. Meja tu kat belakang. Tengah baring main game lah seorang. Mula dia dengar bunyi shower. Okay. Dia takut, dia dah panik. Sebab dia dah tahu cerita tau. Oh, okay. Dia tak pernah kena lagi. Okay. Dia dah panik. Dia dah panik. Lepas tu dia pergi tengok. Terbuka. Dia dah takut. Tapi dia tutup. Duduk balik kalau orang tamu seseorang tau. Dia duduk. Lepas tu dia rasa macam kaki dia kena usik ke tau. Astagfirullahaladzim. Dia pusing belakang. Dia pusing belakang tak ada apa. Okay, tak apa lah. Sambung balik main game kan. Okay. Dengan takut dia, kau faham tak? Okay. Dia tengah-tengah main. Dia rasa bunyi usik. Sap, dia pusing belakang. Meja tu, bam, terbalik. Astagfirullah. Meja tu terbalik. Meja tu, bam, terbalik. Member dengan pakai boxer berlari keluar rumah. Oh yeah. Uish. Berlari sampai keluar rumah. Tu seorang ni balik kerja, baru balik kerja, nampak dia kat tepi simpang. Kau apa hal ni? Wah, ada benda kat rumah. So bila dah kerap sangat kena kacau, time tu lah dia panggil ustaz untuk ni rumah tu kan, pagar rumah tu balik. Pagar rumah tu balik. Okay. So adakah settle lepas dah pagar tu? Dia settle lah. Dia tak ada gangguan, cuma budak lain nampak kelibat lah lepas tu. Oh, Dia sampai nampak kelibat. Dia hostel tu dah tak ada dah habis kontrak, tutup lah. Okay, faham. Wah. Dia banyak kacau lah daripada nampak sebiji kan. Okay. Dia banyak kacau tu okay lah daripada nampak. Sebab nampak tu dalam ingatan tu jelas, Mat. Yo, memang akan ingat bila. Oh, kau tak boleh lupa. Ada lagi yang kena ketuk tu.
Oh. Ya. Nah, kalau member aku free tu, member aku tu banyak kat cerita aku rasa tu. So kalau ada free yang aku boleh ajak dia. Boleh ajak member tu sini, kita sembang-sembang kat sini kan. Jadi Barak, terima kasih Okay, sama-sama. sebab sudi berkongsi 2 episod kan dengan kita. Itu betul. Dia 1 episod je asalnya tapi tiba-tiba nak buat 2 episod sebabkan kisah ni panjang Kan. kan. Jadi Shin tutup. Macam biasa. Ya, macam biasa. Dia kalau guest kita tak tahu. So, Barak, Apa? sebelum tutup, kata-kata satu dong. Apa tu? Kata-kata. Kata-kata apa? apa? Kata-kata lah. Kata-kata untuk hari ni. Mutiara kata ke apa ke. Jangan main mesin lah. Okay, tu je.